So, lunch hari ni 2 sudah nasi, 2 ekor ikan selah goreng, sayur rebus, daun serai kayu, bendi and sambal nyok tempoyak. Bismillah. Ni macam sambal nyok biasa je, cuma I tambah tempoyak dalam ni. Sambal nyok ni sumpah sedap nak mampus. I waktu pantang tak boleh makan ulam sangat kan, so hari-hari makan sawi. Daun serai kayu, nasi, sambal nyok, ikan. Once you dah biasa makan bendi mentah, you tak pandang dah bendi rebus ke bendi masak, tak pandang. I rasa I ambil banyak tadi tapi dah nak habis. Sumpah try sayur rebus dengan sambal nyok tempoyak ni. A burst of flavour dalam mulut you. Ni bocah. Cak say hi. Habis.